Okay guys, so ini kita CPG Mercedes A45. Bukan A45 ni, GLA 45, okay. Kereta ni datang dengan isu masalah bunyi dia bising sangat. Kau dengar ni. Rupa-rupanya exhaust dia tercabut Tengok. Baik. Okay. Adalah memang je. Okay, so kereta ni GLA 45 ni datang kaitan dengan isu La ilaha illallah. Macam ni geng, workshop memang macam ni lah. Okay. Sekejap, lag lo. Bagi diorang troubleshoot lo. Kita tak nak kacau mekanik kita tengah troubleshoot. Okay, so untuk korang yang berada berhampiran Nilai, nanti kan bulan 4, bulan 5 nanti Transmatic Autobans akan berada di Nilai geng kan. Nilai mana? Nilai Impian. Okay, dia dah settle lah job dia. Dah settle dah sikit. Okay geng, so GLA 45 ni datang kat kita dengan isu tak ada power lah. Tak ada power ataupun underpower. Tak ada power, underpower, tak ada turbo. Okay, macam senang cerita dia jadi NA lah. Ni yang orang cakap kena potong dengan S17. Alright gang, so kita ni datang isu masalah turbo. So bila kita ni tengah dalam proses troubleshoot ataupun checking lah. Okay, untuk isu-isu yang berkaitan kereta tak ada power, untuk kereta yang ada turbo, bila kereta kau tak ada power, benda first kena check adalah sistem turbo. Okay, sistem turbo ni ada banyak. Okay, kau tengok ni. Turbo ni ada bahagian intake ataupun cold side. Okay, bahagian intake ataupun cold side ataupun exhaust ataupun hot side lah. Alright. So ada banyak benda nak kena check. Okay, untuk bahagian hot side ataupun exhaust ni, antara benda yang nak kena check adalah wastegate punya sistem lah. Wastegate dia main. Wastegate ni yang menaikkan boost. Alright. Untuk bahagian intake, dia ada blow off. Okay, blow off ni apa? Blow off ni kerja dia mengekalkan boost ataupun power lah senang cerita. Dan selain itu ada juga lah sensor-sensor boost pressure, map, manifold absolute pressure punya sensor. Banyak lah benda-benda lain. Okay, senang cerita dia bukan boleh, oh ni pressure ni, oh ni hose. Tak ada. Dia kena datang check test satu-satu lah. Alright. So kepada korang kat luar sana yang berada berhampiran Putrajaya, boleh roja kita Transmatic Autobans yang dekat Nilai. Nantikan bulan 4, bulan 5 nanti geng. Transmatic Autobans di Nilai Impian geng. Apa roja.